Pernahkah anda terfikir, apakah strategi sebenar di sebalik langkah baharu sebuah parti dalam gelanggang politik negeri? Hari ini kita menyingkap perancangan Democratic Action Party Sabah, DAP Sabah, dalam menghadapi pilihan raya negeri yang kian hampir dengan sasaran dan perubahan yang mungkin menggugat senario tradisi politik negeri ini. Teruskan bersama kerana apa yang akan kita bongkar bukan sekadar fakta, tetapi juga konteks yang melatari dan persoalan menarik untuk direnungi. Salam sejahtera kepada para sahabat penonton semua. Bertemu kita sekali lagi dalam channel The Scream Media. PRN Sabah, DAP tanding 8 kerusi. Itulah berita kita pada kali ini. Dan sebagai disclaimer, berita ini adalah berdasarkan artikel asal yang dipetik daripada Daily Express dan Sabah Gazette. Parti DAP Sabah melalui timbalan pengerusinya Chan Fong Hin yang juga pengarah dasar Nasional DAP dan Ahli Parlimen Kota Kinabalu telah mengesahkan bahawa parti tersebut akan bertanding dalam 8 kerusi pada pilihan raya negeri ke-17. Daripada jumlah ini, 2 kerusi adalah yang baharu bagi DAP Sabah. Salah satu sudah diumumkan sebagai kawasan Dun Tanjung Aru, manakala satu lagi masih belum diumumkan secara rasmi dan berada di kawasan pedalaman. Chan turut menyatakan bahawa senarai penuh calon akan diumumkan secara rasmi pada hari Sabtu dan beliau meminta media serta masyarakat untuk bersabar menanti pengesahan tersebut. Mengulas tentang wajah yang akan diketengahkan, Chan menjelaskan bahawa 3 daripada kerusi yang akan ditandingi akan menyaksikan muka baharu. Susulan 2 orang bekas adun dari kawasan Sri Tanjong dan Elopura telah meninggalkan DAP dan menyertai Parti Warisan. Selain itu, kerusi Tanjong Papat pula akan ditandingi oleh calon baharu setelah pengunduran bekas pengerusi DAP Sabah, Frankie Poon Ming Fung. Satu isu yang mendapat perhatian ialah dakwaan bahawa calon DAP bagi kerusi Tawau berasal dari luar kawasan, khususnya dari Sandakan. Chan menafikan khabar angin tersebut dan menegaskan bahawa calon akan merupakan anak jati Tawau sebagai bukti komitmen parti terhadap pengundi tempatan. Untuk rekod, dalam pilihan raya negeri ke-16 pada tahun 2020, DAP Sabah telah memenangi 6 kerusi, Tanjong Papat, Luyang, Likas, Kapayan, Elopura dan Sri Tanjong. Sebelum ini, pada Ogos 2025, Chan juga telah menyatakan keyakinan bahawa parti tersebut mampu memenangi sekurang-kurangnya 8 kerusi pada PRN kali ini, melebihi prestasi sebelumnya. Sekarang, mari kita masuk ke bahagian analisis dan perbincangan. Mengapa langkah DAP Sabah ini menarik untuk diperhatikan? Pertama, jumlah kerusi yang akan ditandingi 8 mencerminkan ia bukan sekadar bertahan tetapi berpotensi untuk maju dan mengambil ruang baharu dalam lanskap politik Sabah. Ini menandakan bahawa parti itu melihat peluang atau sekurang-kurangnya mahu menyampaikan mesej bahawa ia tidak akan kekal statik. Kedua, pengenalan muka baharu dan penekanan kepada calon wanita serta anak muda. Sebagaimana disebut oleh Chan, muka baharu, wanita dan anak muda. Ini memberi isyarat bahawa DAP Sabah cuba menyesuaikan diri dengan generasi yang lebih muda dan mungkin mencari wajah yang kurang terbeban dengan sejarah politik lama. Dalam konteks pilihan raya moden, faktor wajah baharu sering dilihat sebagai aset untuk menarik pengundi yang mencari perubahan atau yang kurang yakin dengan politik tradisional. Ketiga, akar tempatan calon di Tawau. Pembetulan terhadap dakwaan calon luar adalah satu aspek yang menonjol dari segi politik identiti dan komuniti. Di Sabah, seperti di banyak kawasan lain, pengundi sering memberi perhatian kepada apakah calon benar-benar anak tempatan, memahami isu tempatan dan mampu mewakili masyarakat setempat. Langkah menegaskan calon sebagai anak jati merupakan strategi yang boleh menambah keyakinan pengundi tempatan. Keempat, kerusi yang bakal ditandingi dan ditukar calon, contoh Sri Tanjong, Elopura, Tanjong Papat, mempunyai makna tersendiri. Apabila 2 bekas adun meninggalkan DAP untuk menyertai warisan, malah bekas pengerusi DAP Sabah mengundurkan diri. Semua ini menandakan perubahan dalam komposisi politik dan cabaran bagi DAP untuk mempertahankan kerusi-kerusi tersebut. Langkah menampilkan calon baharu boleh dilihat sebagai usaha pemulihan imej dan pengukuhan semula. Dari sudut sejarah, perubahan pakatan dan pertukaran wakil rakyat di Sabah
bukan sesuatu yang jarang. Ini mencerminkan sifat politik negeri yang sangat cair dan dinamik. Sekiranya kita buat perbandingan sejarah, dalam pilihan raya terdahulu di Sabah, pengundi kadangkala memberi kelebihan kepada parti yang dilihat stabil atau telah banyak menabur janji pembangunan. Namun apabila wujud ketidakpastian, perubahan pakatan atau wakil bertukar parti, ini boleh menjejaskan imej parti dan pengundi mungkin akan menuntut penjelasan lebih daripada sekadar janji pembangunan fizikal, malah kredibiliti serta kehadiran dalam komuniti. DAP Sabah dengan menegaskan calon tempatan dan wajah baharu nampaknya sedar akan cabaran tersebut. Beberapa persoalan timbul untuk direnungi dan mungkin dibincangkan dalam kalangan penonton YouTube kita. Apakah menampilkan calon muda dan wanita secara automatik memberi kelebihan kepada parti? Atau adakah faktor pengalaman masih lebih penting dalam konteks negeri seperti Sabah? Apakah kuasa anak tempatan dalam politik Sabah benar-benar seperti jaminan undi atau hanya sebahagian daripada strategi? Selain itu, dengan DAP Sabah menyasarkan 8 kerusi dan menandingi beberapa kerusi yang telah dimenangi pada 2020, sejauh manakah mereka boleh memperluas kekuatan mereka apabila saingan dan pembahagian kerusi antara pakatan politik juga masih dalam proses? Sebagai contoh, menurut maklumat terkini, rundingan kerusi antara Barisan Nasional BN dan Pakatan Harapan PH telah diumumkan mencapai tahap kira-kira 95% selesai. Ini memberi gambaran bagaimana semua pihak sedang menyusun strategi di balik tabir. Dalam kerangka lebih besar, peralihan politik di Sabah turut dipengaruhi oleh dinamika hubungan pusat negeri. Identiti Sabah sebagai negeri yang punya keistimewaan berbanding negeri-negeri lain dan isu-isu pembangunan yang sering menjadi pengukur kepada pengundi. Parti seperti DAP Sabah yang mempunyai pengalaman memenangi 6 kerusi pada 2020 kini berhadapan dengan tugasan mengekalkan posisi dan jika boleh menambahkan kerusi. Namun cabaran untuk itu bukan kecil menghadapi kerusi yang telah teralih wakilnya kepada parti lain serta perlu memikat pengundi yang mungkin mencari perubahan lain. Jadi rakan-rakan, itulah gambaran terkini mengenai strategi DAP Sabah dalam menghadapi PRN ke-17 dengan sasaran 8 kerusi, wajah baharu dan tekad untuk calon tempatan. Tetapi seperti yang kita bincangkan bersama, terdapat banyak faktor yang akan mempengaruhi keputusan sebenar di padang pengundian. Adakah benar wajah baharu dan calon muda membawa kemenangan? Apakah faktor tempatan dan akar masyarakat masih memainkan peranan utama? Atau adakah kita melihat peralihan paradigma di mana pengalaman, rangkaian politik dan kerjasama pakatan menjadi lebih dominan? Sila tinggalkan pandangan anda di ruangan komen. Apa yang anda fikir akan menjadi faktor penentu kemenangan di Sabah kali ini? Untuk konten seterusnya, jangan lupa tekan butang like, subscribe dan aktifkan notifikasi supaya anda tidak ketinggalan analisis mendalam seterusnya. Terima kasih kerana menonton dan mari terus berfikir bersama. Sekian, kita jumpa lagi.